Aku makan 3 ketul. Alhamdulillah sudah terus. Ada asal strawberry. Saya asal strawberry. Oh, saya asal sedap. Atau yang ini yang tu lah buntuk. Mana orang tu? Yang itu ni si kena dari tadi mana? Tak makan coklat. Dari tadi si kena. Minyak dulu. Abang kata kita nak pergi makan-makan. Sat, buah minyak dulu. Kita kita adik kena buah minyak juga. Kalau tak buah minyak Lagi minyak habis. nanti dia dah harga. Nanti dia Lagi minyak habis. dah balik tu. Bukan dia dah harga. Oh, tak tahu. Bukan dia dah harga. Amu, tak sedap. Duit. Tak sedap main kadang. Tak boleh. Ha, nilai dah. Ha. Aduh, nak dia bawa kan. Kereta dia memang kereta jenis kena bawa laju. Ha? Kereta dia memang jenis kena bawa laju. Nyan, 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 nyan. Bakal-bakal ada kecil dia. Di sana. Entah siapa yang salah. Ya tak tahu. Ini menjadi Makan tempat yang kita tak pernah makan tu apa? kat mana? Saya keto, Mama. Ni kat sini kat mana makan kat ni umbeh kot ni. Tu kat itu. Warung. Tepi. Ha? Basuh lantai. Ada duk basuh Basuh apa awak ingat tak ada umbu. Mana? Ha ni Mama, dia beli dia tak mau. Mau tak sedar. Kat mana tak pernah makan ni? Dia perak lollipop Ha? abang. UTC tu. Biar UTC. Apa yang salah? Makan benda yang tak pernah makan ni.
Perut. Lagi tu Tak, makan. adik. Abang, abang tengok ni adik duk sumbat lollipop kat abang. Tak mau makan kat tu. Bahaya cuk, bahaya cuk. Mama, baba dia suka. Orang jaga datang kedai berjalan aku tu kena ada seorang lah jaga untuk orang nak keluar. Tepi jalan orang nak pulang aku tu memang payah. Baba, nak pergi makan. Mama, kita bersama-sama. Tempat yang sama je lah, Abah. Okey lah. Tempat yang sama, makanan jenis dia tu banyak dia tu. Banyak pilihan nak makan apa dah. Oh, tempat yang bagus itulah, Baba. Ambil dekat tempat Abah. Abah, tempat yang kita pergi tempat bagus itulah. Itu banyak pilihan makanan. Bukan satu. Tu kedai apa tu? Baik beli lollipop tadi pada beli yang ni. Dia akan makan pun nampak. Nampak apa siapa? Dia tak makan. Masak. Manis je. Wah, dia tak makan. Ada yang kenyang. Tengok. Saja tengok yang unik lah nak mau. Mau. No, yang ni. Yang ni betul jelek pun. Teng. Ada kedai pokok. Kami ni kesak pasal bodoh cuci dengan tu apa no? Iya. Cuci dengan sunlight. Ada aku juga ada tu. Tengok yang sini dia tak bagi signal. Ada. Aduh, pokok lah. Dari mana dia jauh pokok lah. Ada kita pergi pokok lah. Kat sini babak. Kat sini betul. Kita pergi kat sini kan. Ada kita makan kat Malaysia itu. Ada Malaysia. No, satu mengini. Hai, ani. Hai, lampu ni gaya
gaya ni kena pergi tukar ni. Tak apa nak terang. Tak lampu dah putih ni. Ada. Tak lampu dah putih. Mama, kalau king-king itu kan tak kena hujan kan? Lagi tak kena hujan. Wah, eh. Betul ni. Ada kau gigit. Mana? Ni duduk sini, panggil Omar duduk sini. Oh, itu ada kipas ya. Apa dia kita? Apa nak kita? Buku eh. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Apapun salam Nabi Rasul. Salam Maulidur Rasul. Selamat bercuti lagi. Kepada yang luar daripada Perlis, selamat datang ke negeri Perlis. Jadi apapun seperti biasa, ada menghibur dengan kami, Free Masters. Apapun dahulu terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang sedang menyaksikan siaran langsung saya di Facebook Kopi Sabina. Bocah Alisha. Dan boleh follow juga Free Masters. Dan seperti biasa di hadapan kami ada disediakan tabung makanan kelas. Alright. Okey, itu dia. Terima kasih kepada yang masih setia para pengunjung kita. Sambil kata santai sambil makan. Untuk anda semua, terima kasih. Cumalah buka pertama. Jangan kau pandang.
Jom adik, jom. Adik, jom. Dah, jom, jom. Premium. Premium. Awak ada putih. Cantik lah view dia. Salah boleh sa okok ni.